Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwah kafatil anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah kulli masyayikhina kulli ahli silsilatin naqsyabandiyati qaddasallahu asrarahum ajma'in. Thumma ila arwah jami'il muslimin min masyariqil ardi ila maghribiha, khususan ila arwah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, Tuan Imam dan ahli jawatan kuasa surau, pengerusi dan ahli jawatan kuasanya, serta pegawai-pegawai yang bertugas di surau ini. Seterusnya kepada muslimin muslimat ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Firman Allah taala bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan mungkar dan maksiat. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, tidak sembahyang tu lagilah maksiatnya. Tetapi kalau dah dalam keadaan sembahyang pun masih berlaku dosa, masih berlaku maksiat, bagi kita orang awam ni memang berlaku. Tetapi di ketika itulah seluruh ibadah ini kita kena faham, tuan-tuan jemaah sekalian, semuanya mempunyai hasil, mempunyai kesan kepada akhlak kita. Sebab itu Allah menyebut tadi tentang sembahyang, yang kedua tentang puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kamu puasa sepenuh bulan Ramadan. Hak wajibnya lah. Sunat-sunat tu banyaklah. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi kamu insan yang bertakwa. Takwa artinya taat kepada Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Itu makna takwa. Kemudian tentang zakat ataupun sedekah, disebut oleh Allah Ta'ala, khudh min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai Muhammad, ambil olehmu daripada harta orang-orang yang kaya untuk diberikan kepada yang berhak, iaitu fakir dan miskin, untuk mensucikan hati mereka, hati orang-orang yang kaya, dan untuk mensucikan harta
daripada syubhat dan daripada yang haram. Jadi sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, setiap ibadah yang kita buat, sebab tu bila orang ada sembahyang, insya-Allah dengan solat itu seorang itu jadi baik. Dengan berzakat, seseorang itu selamat daripada perangai bakhil, kedekut dan sebagainya. Dengan berpuasa menjadi lembutnya hati seseorang hamba. Seorang manusia jadi lembut hatinya, dia rasa takwa kepada Allah. Inilah rahsia dalam ibadah. Inilah hikmah. Sebab itu Nabi SAW mengisytiharkan dirinya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutuskan ke muka bumi melainkan bawa rahmat. Rahmat yang paling utama sekali iman. Kemudian diikuti dengan ibadah dan amal-amal soleh. Mengenai ada iman, itulah rahmat yang paling besar. Kerana sidang jemaah sekalian, dengan iman seseorang akan kekal di dalam syurga, akan dapat menikmati alam abadi, syurga kekal ahlinya dan kekal nikmatnya di dalam. Orang beriman, beramal soleh, janji Allah begitu. Jadi sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian, secara kesimpulan kita faham, semua amal ibadah mempunyai buah dan hasil. Hasilnya ialah bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Segala amal ibadah, kalau seseorang itu taat betul kepada Allah, menunaikan semua ibadah kepada, nescaya dia akan menjadi insan yang baik. Dan kita hidup di dunia ni, tujuan kita hidup di dunia ni Allah nak tengok. Inna ja'alna ma'adal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami jadikan hidup dunia dengan segala nikmat dan perhiasan dunia, segala kesenangan yang kita laut dalam dunia ni, satu perkara Allah nak tengok, siapa yang baik amalannya, siapa yang baik hatinya, siapa yang baik ibadahnya. Allah nak tengok itu semua, tuan-tuan. Jadi kita menghadap Allah Ta'ala nanti, bila kita mati, kita akan menghadap kepada Allah Ta'ala. Kita akan persembahkan segala ibadah kita kepada Allah. Jadi Allah nak tengok ibadah kita baik, tuan-tuan. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ni Ustaz kadang nak menuju, walaupun Ustaz sebut umum ibadah tadi, termasuk zakatnya, puasanya dan sebagainya, malam ni Ustaz nak menunjukkan satu ibadah yang kita dah buat selama, iaitu salat. Sembahyang yang kita lakukan ini cukup baik untuk kita. Sebab tu qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang beriman mendapat kemenanganlah mereka itu dengan sembahyang. Apabila sembahyang mereka itu khusyuk. Jadi sembahyang yang ada kualiti, sembahyang yang ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, penelitian dalam satu-satu ibadah itu mesti menjadi penilaian pada kita. Kita kena hisap diri kita. Kita kena telik amal ibadah kita. Zakat apakah kita dah bayar? Kalau kita orang kaya berharta, zakat harta. Hak tentunya zakat fitrah. Hak tentunya sedekah. Bila lagi kita bertemu dengan orang yang susah, kita tidak berat tangan untuk bersedekah. Kerana pada harta kita ada harta fakir miskin. Itu hak mereka pada tangan kita. Puasa melembutkan hati. Dengan puasa kita berlapar dan sebagainya, hati jadi lembut. Dengan solat, tuan-tuan, latihan dalam solat. Ketika kita menunaikan solat, semua orang faham
ketika dia menunaikan solat sembahyang, satu-satu perkara yang membatalkan sembahyang kita tidak akan lakukan. Memang kita tidak akan lakukan. Misal kata kita faham solat wajib menghadap kiblat, tak ada orang tengah sembahyang nak berpaling daripada kiblat, membelakangkan kiblat. Kalau berlakukan pada orang yang tidak ada akal, seperti kanak-kanak atau orang gila sendiri. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dalam solat kita patuh betul kepada Allah. Kenapa kita qiyam? Kita tahu qiyam itu, berdiri tegak itu rukun. Kita faham rukun. Padahal di sebalik rukun itu, rahsia rukun itu artinya bila kita berdiri tegak, berdiri bagi yang berkuasa, artinya kita solat menghadap kiblat itu wajib. Apa makna wajib? Perintah Allah. Jadi kita tak akan lakukan ketika solat berpaling daripada kiblat. Sebab kalau berpaling daripada kiblat, solat tidak sah. Kemudian kita akan rukuk, kerana itu perintah Allah. Warka'u ma'ar raki'in. Hendaklah kamu sujud, hendaklah kamu rukuk. Perintah Allah itu. Hendaklah kita sujud, perintah Allah itu. Duduk antara dua sujud, keseluruh rukun itu adalah perintah Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, latihan tubi yang kita lakukan 5 kali sehari semalam, 17 rakaat sehari semalam, dengan segala kelakuan solat yang kita buat, sebenarnya 100% apa yang kita lakukan hakikatnya taat kita kepada Allah. Taat kita kepada Allah dengan qiyam, taat kita kepada Allah dengan membaca Fatihah, taat kita kepada Allah dengan rukuk, taat kita kepada Allah dengan i'tidal, sujud dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, latihan tubi untuk taat kepada Allah dalam solat, dalam sembahyang sangat terbukti. Kita sedar sangat sembahyang tempat untuk kita taat kepada Allah. Sebab itu kita tidak akan melakukan perkara yang membatalkan sembahyang. Sidang jemaah dirahmati Allah, bagi orang yang benar faham, dia beriman kepada Allah, solat perintah Allah Ta'ala, tujuannya melatih kita taat kepada Allah dalam 5 waktu, dalam sehari semalam 5 waktu. Kita ngambil masa beberapa minit untuk taat kepada Allah. Ia merupakan latihan kepada jiwa kita, tuan-tuan. Latihan kepada hati dan jiwa kita, bahawa hidup kita ini kena taat kepada Allah. Sebab itu orang yang sembahyang, apabila keluar daripada sembahyang mencari rezeki, dia akan hanya mencari rezeki yang halal. Sebab kalau dia mencari rezeki yang haram, artinya dia sudah durhaka kepada Allah. Sedang dalam solat dia taat kepada Allah. Kenapa dia luar sembahyang dalam mencari rezeki? Cari rezeki yang haram. Kenapa boleh mencuri? Kenapa boleh menipu? Kenapa boleh rasuah? Di luar sembahyang, dalam kehidupan seharian. Orang yang benar sembahyangnya tidak begitu. Dengan solat dia taat kepada Allah, di luar sembahyang tak mampu dia nak mencuri barang, tak mampu dia nak menerima rasuah, tak mampu dia nak menipu harta benda manusia, tak mampu. Jauh sekali nak makan daripada benda yang haram. Artinya tuan-tuan, apabila kita taat kepada Allah dalam solat, maka di luar solat, dalam kehidupan kita, kita wajib taat juga kepada Allah. Faham tuan-tuan ya? Itulah rahsia solat. Kita pun sebut dalam solat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wahai Tuhan, bahawa sesungguhnya sembahyangku, hidupku, matiku, hidup artinya kehidupan kita, matiku bagi Allah, Tuhan semesta alam. Taat kepada Allah. Jadi jelas tuan-tuan, tujuan matlamat solat dan sembahyang kita taat kepada Allah. Jadi pada malam ni Ustaz nak fokus tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, begitu juga Syekh Daud Al-Fathani. Dua-dua ulama kita, tempat rujukan kita ini, mempunyai jalan masing-masing.
Dia menerangkan di sana ada bukan sekadar rokok, sujud, sembahyang yang kita lakukan, tetapi di sana ada proses hati ketika solat. Nabi SAW menyebut, "Sallu kama ra'aitumuni usalli," atau kama qala. Sabda Nabi SAW, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Kita tak jumpa Nabi, tuan-tuan. Kalau nak lihatnya, yang bertemu dengan Rasulullah ialah para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi para sahabat sebagai wakil kita lah. Mereka melihat Rasulullah sembahyang, Rasulullah qiyam, rukuk, sujud, mereka melihat. Kemudian apabila mereka dah melihat, mereka menyampaikan pula kepada tabi'in, orang-orang yang mengikut sahabat, sembahyang sebagaimana sahabat sembahyang. Dan kita tidak ambil sembahyang kita daripada guru-guru kita. Guru kita ada guru dia ada sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah SAW. Artinya dengan kita belajar fardu ain, dengan kita belajar cara sembahyang melalui guru-guru, ustaz-ustazah kita, ayah mak kita, maka hakikatnya kita mengikut Rasulullah. Bagaimana Rasulullah rukuk, bagaimana Rasulullah sujud, bagaimana tuan guru kita sujud, bagaimana ustaz-ustazah kita sujud, bagaimana ibu dan ayah kita. Sebab itu tuan-tuan, tak nak sebutkan orang dulu. Kita sekarang ni, kita serah anak-anak kita kepada kelas fardu ain. Kita serah anak kita kepada ustaz yang mengajar cara semayang, cara benda, begitulah zaman kita. Tapi zaman generasi awal dulu, masuk zaman kita sendiri lah. Zaman ustaz sendiri, ustaz dua kali ada istilah orang dulu dirikan. Bila budak-budak ada besar, dah akhir balik, kadang-kadang belum akhir balik lagi, dalam 7 tahun kerja 1 kerja 2, macam ustaz sendiri arwah Wan ustaz. Wan ni nenek mak ustaz, mak meninggal ustaz kecil, nenek yang mendidik ustaz. Dia dirikan. Masa tu ustaz dia 5 pun. Satu maghrib ngaji Quran, dia tengah dah sudah, dia kata, memang sini dekat Wan, aku nak dirikan sembahyang. Masa tu kita dah mula hafal dah, lebih pilih hafal Al-Madini, hafal dah. Lepas tu dia kata, Wan nak tengok, awak lakonkan sembahyang. Buat sembahyang subuh kan. Itu pun buatlah. Dia pandu lah tu, duduk sebelah. Usalli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Lepas tu kita pun baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lepas tu baca Fatihah, baca surah. Kemudian dia suruh kita rokok, dia tengok kita rokok supaya tangan sampai ke lutut dan sebagainya. Kemudian disuruh sami Allahu liman hamidah, tegak semua di belakang. Sujud dia cek dari sok-sok sampai tapak tangan 2 sampai lutut pun sampai kaki. Dia cek belakang dia sampai habis, sampai kunut sekali baca. Lepas tu bila dah sudah tu, Ustaz dah lakukan semua, orang kata, Amir, aku dah dirikan sembahyang padamu. Jadi aku saksi dah dengan Allah Ta'ala bahawa cucu aku ni dah aku dirikan sembahyang. Itu sekali. Yang kedua, Ustaz berjalima masa tu. Jalima, Ustaz Mukhtar namanya guru Ustaz, rapatkan meja. Ustaz juga diminta melakon sembahyang subuh. Dia dirikan, tapi kawan-kawan tengok lah kejadian. Orang lain tengok dan kita melakonkan sembahyang sampai habis. Tadi ada 2 orang dah yang mendirikan sembahyang Ustaz. Nama Wan, yang kedua Ustaz Mukhtar, almarhum dah kena meninggal baca. Jadi tuan-tuan, ini kaedah sunnah itu. Jadi kelakuan solat itu dilakukan di situ. Sehingga sekarang sampai sekarang lah, kita kalau tak tinggal dah sembahyang. Bila kita dah haki balik. Sebab kanan 'alal mu'minina kitaban mawquta, adalah sembahyang itu satu ketetapan daripada Allah untuk kita tunaikan setiap waktu. Baik sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, selain daripada kita melihat
bagaimana Rasulullah rokok, bagaimana Rasulullah qiyam, bagaimana tok guru kita rokok, bagaimana ustaz-ustazah kita sekian, bagaimana at-tahiyah bacaan dia, bagaimana Fatihah bacaan dia. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Al-Imam Ghazali menggaris di sana ada rukun yang batin. Hati kita. Selalu kita dengar sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana aku lihat aku sembahyang. Itulah qiyam, itulah baca Fatihah, itulah rukuk, itulah kelakuan zahir pada anggota kita. Tapi pernah kita tanya bagaimana hati Nabi ketika qiyam? Bagaimana hati Rasulullah ketika rukuk? Bagaimana hati Rasulullah ketika sujud? Banyak untuk guru tak tanya waktu. Banyak kita tak bincang waktu. Jadi pada malam ini Ustaz nak buka sikit, walaupun dalam ruangan sangat terhad ini, mudah-mudahan tuan-tuan sedikit sebanyak dapat kita sama-sama berkenalan, mengingati semua. Yang pertama disebut rukun batin yang pertama. Rukun 13 kita dah tahu dah, niat, qiyam, Fatihah, itu semua kita tahu. Ini hak batin. Yang pertama, rukun yang pertama sekali daripada takbiratul ihram kita, hati kita disebut sebagai, yang pertama sekali disebut hudurul qalbi. Rukun yang pertama ialah hadir hati kepada Allah. Tuan-tuan, hakikat sembahyang as-salatan li zikri. Tuan sebut sendiri dalam Quran, sembahyang tu ingatku. Tinggal lagi serabut fikiran kita ni memang, tapi kita perlu pelan-pelan membetulkan itu. Tuan sebut terang-terang sembahyang itu ingat aku. Jadi awal-awal daripada takbiratul ihram kita ingat saja aku sembahyang fardu isya 4 rakaat tunaikan Allah Ta'ala. Kita rasa tu, rasa ada Allah. Allahu Akbar. Sembahyang 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jelas. Rasakan hati adanya Allah Ta'ala. Itu namanya hadir hati. Sebab itu kita kena lupakan segala urusan dunia sebelum kita solat. Sebab itu makruh sangat kalau orang nak kencing sangat, nak beruk sangat sembahyang. Selesaikan dulu, lepas itu baru masuk sembahyang. Supaya hati bulat kepada Allah. Hadir hati, hudurul qalbi. Baik, setelah kita menghadirkan hati kepada Allah, rukun yang pertama. Rukun yang kedua disebut tafahum, memahami. Nah, sebab itu kalau bolehnya sikit sebanyak tuan-tuan, bila kita baca surah Fatihah tu, kita faham sedikit sebanyak maksud dan makna. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memerintah seluruh alam. Sedikit sebanyak kita faham. Tuan-tuan, bila kita faham, itu namanya tafahum. Kita faham bahawa kita menghadap Allah, bahawa kita merasai Allah yang Maha Besar. Rasa hadir hati kepada Allah, kita kena memahami sedikit sebanyak. Maliki yaumiddin, Allah menjaga hari akhirat. Kita ingat kita akan kembali di akhirat besok, akan dihisab amal ibadat kita. Iyyaka na'budu, wahai Tuhan Kau yang kami sembah, tak ada Tuhan yang lain, dan Engkau dah tempat kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, Tuhan tunjukkan aku jalan yang lurus, jalan yang Engkau, bukan jalan yang Kau murkai. Orang yang dimurkai Allah golongan Yahudi, yang membenci Nabi sehingga nak bunuh Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, bukan daripada golongan yang sesat sebagaimana golongan Nasrani. Orang Kristian menganggap bahawa Nabi Isa itu anak Tuhan. Sesat pula. Jadi kita mohon perlindungan daripada itu. Tuan-tuan, bila kita dah tafahum, memahami sedikit sebanyak apa yang kita baca, memahami sedikit sebanyak isi ayat-ayat Allah yang kita baca itu, maka ketika itu kita disuruh rokok.
Rokok itu disebut haibah. Haibah ini kita dah merasai segala bacaan-bacaan tadi. Setelah hati-hati kepada Allah, setelah kita merasai kehebatan Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang memerintah seluruh alam, akhirnya kita rokok. Rokok ini iktibar daripada merendah diri kepada Allah. Rokok menundukkan kepala kita, rasa kebesaran Allah, rasa kehaibatan Allah Ta'ala. Dia gelar haibah. Rasa lemah kepada Allah, tidak ada daya upaya kita. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha, kita tak ada kuasa. Sebab itu kita menyerah diri, merendah diri kepada Allah dengan rokok. Merendah diri kepada Allah di bumi. Allah memerintah bumi ini, jadi kita tunduk kepada Allah sebagai pemerintah kepada bumi. Kemudian kita sami Allah liman hamidah. Allah mendengar orang yang memuji. Allah mendengar. Dan kita angkat kepada semula, kita merasai Allah Ta'ala memerintah langit ini. Tadi Allah mentadbir bumi, kita merendah dirikan itu. Kemudian kita merendah diri kepada Allah dengan bangun itu, mengisytiharkan Allah Ta'ala memerintah seluruh malaikat di langit. Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Kemudian kita sujud kepada Allah. Sujud yang pertama, tuan-tuan. Dalam sujud yang pertama, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sujud adalah kepala, dahi sebagai anggota yang paling mulia, kita turunkan ke taraf tapak kaki kita, tuan-tuan. Itu tempat yang paling hina. Daripada yang sangat mulia duduk di atas, diturunkan ke tempat yang paling hina, iaitu sementara dengan telapak kaki kita. Itulah tempat sujud kita, tuan-tuan dirahmati Allah. Saat itu kita hinakan diri kita sebagai hamba. Kita rasa kita banyak dosa, kita rasa kita banyak salah, kita rasa kita banyak lalai kepada Allah dalam hidup kita. Waktu itu kita serahkan khususnya segala dosa-dosa kita sejak akhir balik. Kalau boleh, seorang hamba apabila dia sujud yang pertama, dia bayangkan seluruh dosa-dosa sejak akhir balik sampai sekarang. Umur 50 tahun, umur 70 tahun, umur 60 tahun gitu. Bentangkan dosa kita kepada Allah. Ini dinamakan khauf, rasa takut kepada Allah. Takut kerana dosa kita, takut kerana kelemahan kita, takut kerana tak khusyuk kita, takut kerana kelalaian kita. Banyak benda. Takut kerana kesalahan-kesalahan kita. Rasakan takut kepada Allah pada sujud yang pertama. Dan kita rasa hinanya diri kita. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, apabila kita merasa hina diri kita, kalau anda seorang hamba boleh mencapai kemuncak rasa hinanya diri kita, dengan dosanya, dengan maksiatnya, dengan lalainya dan sebagainya, dengan ibadah yang tak cukupnya kita ni kepada Allah, rasakan diri kita hina. Faham baik-baik, tuan-tuan. Ketika kita merasa diri kita paling hina, hakikatnya di waktu itulah, di sebalik hati kita, kita merasai Allah paling mulia. Seseorang boleh mampu merasai diri dia paling hina, ketika saat itulah terbuka bahawasanya Allah yang maha mulia. Dia terbalik, tuan-tuan. Bila kita merasa hina diri kita, Allah akan menzahirkan kemuliaan dia, dan hati kita akan suci. Kita merasai Allah maha mulia, Allah maha agung, Allah maha suci. Apabila kita dapat menetapkan diri kita paling hina. Tapi kalau kita tak mampu menetapkan diri kita paling hina, sukar untuk kita mencapai Allah paling mulia, paling agung. Faham, tuan-tuan ya? Jadi sebab itu kita bentang segala dosa kita dengan keadaan takut yang sangat-sangat khauf. Khauf ni lebih takut daripada takwa. Sebab takut ini ada beberapa istilah, ada beberapa martabat. Yang pertama, takut ialah kita sebut sama pagi Jumaat itu wajib orang mukallaf lelaki dan lelaki yang akan balik kena mendengar kalimah ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu imam, Tok Khatib akan baca itu. Itu
tingkat takut yang di luar. Takut kepada dosa, takut kepada kelalaian kepada Allah, takut kepada neraka Allah. Itu termasuk takut di peringkat itu. Peringkat yang kedua dia gelar khauf. Kita rasa takut kepada Allah, takut kepada azab Allah yang besar, kemurkaan Allah yang mengerikan. Itu. Yang ketiga disebut khasyah. Ini ketakutan yang berlaku pada para ulama, wali-wali Allah. Ketakutan mereka sampai menggigil seluruh anggota, gerun kepada Allah, kecut hati. Begitu tuan-tuan. Jadi ketika kita sujud itu, bentang segala dosa, rasakan Allah mulia, rasakan diri kita hina. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila kita dah melalui fasa begitu, kita bangun antara dua sujud. Kalau boleh masa sujud tu, alirkan air mata sekali, kerana kita sedar dosa kita. Kemudian kita duduk antara dua sujud. Tuan-tuan dengar baik-baik. Itu kadang-kadang kita sambil lalu je lah baca, tapi sebenarnya kalau teliti, tadi kita serahkan segala dosa, kita mengakui diri kita hina pada Allah Ta'ala ketika sujud. Kemudian kita duduk antara dua sujud, tuan-tuan, apa kita baca? Ini Allah suruh kita baca. Ini Nabi sendiri yang ajar daripada lidah. Rabbi firli, wahai Tuhan ampunkan aku, warhamni rahmatkan aku, wahdini hidayahkan aku, wa'afini wa'fu anni. Wahai Tuhan maafkan aku, dan wa'afini wa'fu anni, penghabisan. Wahai Tuhan maafkan aku. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, biasanya maaf-maaf kita cakap sama kita, raya maaf. Tapi ini Allah Ta'ala, Dia yang mengajar kepada Nabi, Nabi ajar kepada kita. Jadi tadi kita minta ampun pada wahai Tuhan, Rabbi firli, ampunkan aku, warzuqni, kurniakan kepada aku, wahdini, beri petunjuk kepada kami, wa'afini, beri kepada afiat kepada kami, akhirnya wa'fu anni, wahai Tuhan maafkan aku. Jadi tuan-tuan, tadi kita bentang segala dosa kita, kita bentang segala kesalahan kita ketika sujud. Bila duduk antara dua sujud, kita terasa seolah-olah Allah beri maaf pada kita. Dengan doa antara dua sujud itu sangat mesra dengan Allah Ta'ala, sehingga akhir kita sebut dengan Allah, wahai Tuhan maafkan aku. Ini kasih sayang Allah pada kita, tuan-tuan. Tadi kita serahkan dosa kita, sekarang kita minta Allah Ta'ala maafkan. Dan yang diajar itu Nabi sendiri ajar kepada kita. Artinya seolah-olah memang di ketika duduk antara dua sujud itu, Allah maaf, ampunkan dosa kita. Sebab itu ulama Imam Ghazali menamakan itu roja. Tadi takut kepada Allah ketika sujud, bila duduk antara dua sujud rasa roja kepada Allah, rasa diterima dah amalan kita. Itu namanya penuh harapan. Tadi penuh ketakutan, rasa hina diri. Sekarang penuh harapan, merasakan bahawa dosa kita sudah Allah Ta'ala ampunkan. Itu perasaan yang perlu ada pada kita. Baik, kita ulang balik. Yang pertama hati-hati, yang kedua tafahum, faham ayat-ayat itu, yang ketiga haibah, rokok, kemudian sujud, khauf, rasa takut pada Allah. Duduk antara dua sujud, rasa roja, rasa kita mengharapkan keampunan Allah, kasih sayang Allah. Yang kelima, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, itu rukun yang kelima. Kemudian apabila kita datang sujud yang kedua, sujud yang kedua ni kita malu pada Allah, tuan-tuan, malu pada Allah. Tadi kita dah banyak dosa, kemudian kasih sayang Allah, Allah ampunkan kita, Rabbi firli tadi. Kemudian Allah izinkan kita sujud, penuh rasa malu pada Allah. Wahai Tuhan, aku orang yang banyak dosa tadi, sekarang Engkau izinkan aku sujud semula, mana menghadap semula kepada Allah. Penuh rasa malu, rasa takzim, rasa hina kepada Allah. Tetapi ada satu lagi perasaan dalam hati kita, rupanya Allah ni sayang pada kita. Dalam kita bentang dosa, Allah ampunkan pula. Kita nampak di situ rasa penuh malunya kita kepada Allah Ta'ala. Di sebalik malu itu Allah kasih kepada kita, tuan-tuan.
Itu kasih sayang Allah Ta'ala yang jelas kepada kita. Pada sujud yang kedua, seorang yang penuh malu tadi merasai kasih sayang Allah kepada diri, kepada hati kita. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kalau kita nak sebut semua sekali, pertama sekali hati-hati, yang kedua tafahum, yang ketiga haibah, yang keempat tadi haibah, khauf, yang kelima tadi roja, rasa Allah terima dah, yang keenam tadi tamliha dengan haya, rasa malu kepada Allah, dan akhir sekali kita merasai Allah kasih kepada kita. Itulah 7 perjalanan hati ketika kita menunaikan salat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi Ustaz rasa sekadar pertemuan pertama ni mudah-mudahan sedikit sebanyak suntikan kepada tuan-tuan. Kita sama-sama sembahyang, kita sama-sama zakat dah, kita sama-sama puasa dah, tapi rahsia daripada segala ibadah itu mudah-mudahan terbuka sedikit kefahaman pada kita bersama pada malam. Wallahu alam. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin.